Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Zahra Alisha binti Hafiz, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SK Asal Jalaw. Kod sekolah saya ialah YBE 8108. Hobi saya ialah membaca buku, manakala cita-cita saya pula ialah menjadi seorang doktor. Di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang berjudul Sumpah Bukit Sado. Di dalam novel ini, banyak peristiwa menarik yang ingin saya kongsikan. Novel ini telah dikarang oleh seorang penulis lelaki yang bernama Idris Boy. Novel ini mengandungi 15 bab yang dicetak pada tahun 2016 oleh DBP. Novel ini mempunyai bilangan halaman sebanyak 223 muka surat. Novel ini berharga RM18 dan sangat sesuai untuk dimiliki oleh pelajar seperti saya. Novel Sumpah Bukit Sado ini berkisarkan tentang sejarah pahlawan terdahulu dalam menentang penjajah. Ada yang sampai di luar negeri dan macam-macam lagi. Semuanya berlaku kerana seorang penjajah yang bernama James Brooke ingin memperluaskan jajahannya ke seluruh Sarawak. Bayangkan macam mana pahlawan terdahulu boleh menentang mereka yang banyak bilangannya. Tetapi atas sebab sayangnya pahlawan terdahulu akan negerinya, mereka sanggup menentang Inggeris sehingga ketitisan darah tak akhirnya. Di dalam novel ini, saya tertarik dengan frasa Agi Hidup Agi Melaban. Kata-kata azimat pahlawan Iqbal ini tidak lagi asing dengan masyarakat Sarawak amnya. Frasa ini membawa maksud selagi nyawa di kandung badan, pasti akan berjuang. Begitulah yang digambarkan dengan perjuangan rentap dan pengikutnya. Serangan di Skram. Di sungai ini, pengikut rentap telah membuat satu rancangan untuk menewaskan pihak Inggeris. Dan rancangan itu telah diketahui oleh Arthur Cruikshank. Kekacauan di Sungai Skram. Pada hari itu, berlakunya satu pertempuran yang amat dahsyat di antara pengikut rentap dan pihak Inggeris. Dalam pertempuran itu, pihak Inggeris telah mengalami kekalahan. Kekalahan itulah yang telah membuatkan pasukan rentap makin bersemangat untuk menewaskan pihak Inggeris. Alami adalah salah seorang pegawai yang mati dibunuh oleh layang salah seorang pengikut rentap. Perkara itu telah membuatkan James Brooke berasa bimbang kerana jika rentap menang lagi, kuasa pemerintahannya berkemungkinan akan menurun. Rentap sudah membuktikan bahawa pihak Inggeris tidak layak untuk memerintah negeri Sarawak. Akhirnya, pengajaran yang dapat saya sampaikan di sini ialah kita haruslah menanam rasa sayang akan negara mahupun negeri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.